Kita start insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni atuk kita lah, Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, nenek kita lah Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran lah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Macam biasa, hadis ini yang saya baca ni adalah dinamakan Khutbatul Hajjah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud. Seperti mana biasa, kita nak ambil iktibar daripada mukadimah yang Nabi baca daripada hadis yang sahih ni ketika Nabi memulakan majlis. Saya nak ambil satu posting yang saya buat lah dalam WhatsApp tentang berbaik sangka. Kalau tengok dalam slide ni, ni masa 8 hari lagi menuju wukuf. Hari ni adalah hari, kalau hari ni Jumaat ni, hari adalah hari ke-6 lah menuju wukuf. So tazkirah 8 hari menuju wukuf yang saya buat dalam 2 hari lepas tu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sangka buruk yang menyesatkan. Nak relatekan dengan khutbah hajah yang Nabi baca ni. Kan Nabi kata sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. So yang ini saya nak relatekan dengan selalunya, tengok contoh belah kanan ni kan. Selalunya saya selalu dengar lah, ini pengalaman peribadi pun ada, baca dalam paper pun ada, macam-macam lah. Ramai suka kaitkan kejayaan tanah suci sebagai teguran Allah tanpa dalil yang sah. Sebab kalau ikut daripada dalil tak begitu kan, tapi orang cerita, kawan kata jangan cakap. Cakap kasar tu betul, tapi dalam konteks larangan Allah. Sebab larangan Allah, larangan Nabi ni, dia punya balasan dia sebenarnya selepas mati lah. Ataupun benda tu benda yang gaib, kita tak tahu kan. Tapi kalau kita guna pandangan tu, jadi rosak akidah kita. Boleh jadi rosak akidah kita. Macam juga kalau kita tengok orang tu tiba-tiba kan ada kes kapal terbang tu kan, yang orang nak masuk kapal terbang tu,
kita dalam konteks membesarkan manusia tau. Kita tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir tu, ataupun di dalam takdir Allah, ataupun dalam benda yang ghaib. Boleh jadi Allah nak buat benda lain, ataupun boleh jadi Allah nak uji manusia. Habis manusia kan ingat orang tu, ialah benda tu, orang tu karomah ke apa kan. Jadi pelik lah. Tidak begitu. Agama ni dia tidak begitu. Kadang-kadang benda-benda yang kita rasa ajaib tu datang sebagai ujian. Kalau kita faham dari konteks lagi besar, konteks Dajjal kan. Dajjal datang bawa benda yang ghaib, benda yang keajaiban, benda yang takjub. Betapa ramai manusia ikut Dajjal kan. Dalam konteks agama. Dalam konteks agama. So, berhati-hati, sangat berhati-hati dalam benda-benda macam ni sebab kita nak semua benda tu datang adalah daripada kefahaman agama kan. Tengok pada hadis yang Nabi baca ni kan. Sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran tu. Apa yang Al-Quran sebut. Nanti saya bawa hadis dalil daripada Quran tentang artikel yang saya tulis ni ataupun tazkirah yang saya tulis ni lah yang saya dah sebarkan. Pertama contoh, sakit selepas buruk sangka. Jamaah jatuh sakit, jamaah haji lah. Jatuh sakit duduk di Mekah kan. Sakit bila hati terdetik. Buruk sangka terhadap rakan sebilik yang kelihatan malas. Macam mana boleh Allah Ta'ala jatuhkan hukum orang tu dalam hati baru? Dalam hadis yang sahih Nabi kata, apa dalam hati yang buruk, kalau tak laksana, tak ada apa-apa kesan pun. Kecuali benda yang baik, dapat pahala satu kan. Kalau kita buat, dapat lagi lah pahala. Benda yang buruk tak ada. So, kalau kita faham tentang ni, dan kita relatekan dengan agama, jadi rosak agama tu. Syariat Allah lain. Faham kita lain. Sebab apa? Benda ni dicanang lah, dicerita oleh ramai orang. Jadi, dia merosakkan akidah. Sebab kenapa dia kaitkan dengan akidah? Sebab ia adalah perkara yang ghaib. Ilmu Allah ni, Allah Ta'ala ni, keadaan ni yang saya faham. Apa-apa hak Allah, bila kita ambil, Allah sangat marah. Benda ghaib tu adalah hak Allah. Apa-apa hak Allah, kalau kita ambil hak Allah tu, kalau kita salah faham, Allah sangat marah. Sebab tu benda-benda syirik kan, kita solat, syirik kecil kan. Syirik kecil sebab hak Allah untuk solat tu, kalau kita solat untuk ikhlas itu kepada Allah, kita ambil hak Allah dengan menunjukkan orang lain, jadi syirik kecil. Sebenarnya ni sangat-sangat tegas lah. Sangat tegas dan sangat-sangat besar dalam agama. Kita nak membentuk ataupun kembali kepada jalan yang kefahaman yang betul lah kepada agama kita kan. Nombor 2, boleh baca nombor 2, 3, 4 ni yang marah suami dia tegur. Lepas tu mengalami kesukaran, menyangka ia keteguran dari Allah. Semua salah ni. Semua prasangka-prasangka yang teruk lah. Prasangka manusia, bukan bukti balasan dari Allah. Mengeluh pasal makanan, lepas tu jirit-cirit birit. Semua ujian yang Allah bagi. Dan kita bawa cerita-cerita ni, cerita kat semua orang. Jadi orang kampung, orang tua-tua, orang yang tak tahu sangat tentang agama. Saya ingat ramai lah tak tahu kan. Kita percaya benda ni, kita bawa benda ni, kita cerita kat anak-anak kita kan. Kita rasa, ini benda yang tak elok, benda yang elok. Lagilah kita rasa kita ni, macam kita mengkultuskan atau mensucikan diri kita lah. Kita kata duduk kat Mekah, aku buat ni. Allah bagi terus, Allah nampak. Jadi kita rasa, kalau kita cerita kat orang tu, macam suci pula kita ni. Tak begitu. Apa yang berlaku adalah atas rahsia-rahsia Allah. Benda ghaib. Kena ingat, kita tidak suci. Dan kita jangan mensucikan diri sendirilah. Boleh baca semua ni kalau tengok dalam ni kan. Semua ni adalah sangkaan. Kita pergi pada next slide ni. Dalil jangan berprasangka buruk kepada Allah. Sangka buruk kepada Allah termasuk dosa besar. Kerana ia menunjukkan kelemahan iman dan buruknya adab kepada Allah. Tuhan yang maha sempurna. Apa yang Allah sebut dalam Quran kan, surah Al-Hujurat ayat 12 ni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Dan sangkaan kamu yang buruk terhadap Tuhan kamu, itulah yang membinasakan kamu. Sebab kita sangka buruk kan. Sangka yang atas tadi kan. Kita sangka terus dapat cash. Allah bayar cash kita cerita kan. Padahal benda tu dalam konteks yang ghaib. Kita tak tahu pun. Dan bila kita start percaya benda macam tu, datang benda-benda ghaib lain, habis kita ambil. Contoh yang saya buat tadi adalah contoh Dajjal kan. Dajjal datang, habis sembah Dajjal. Hari ni mungkin kita rasa tak. Mungkin kita rasa tak kan. Sebab kita diulang ataupun dia panggil apa? Conditioning conditioning minda kan. Kita syaitan duk condition. Tak tahu hari nanti datang Dajjal, habis kita ikut dia. Hari ni dia start sikit-sikit kan. Sikit-sikit. Sahabat Nabi SAW, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jika dia sangka baik, ini rasanya Allah Ta'ala lah, maka baginya kebaikan. Jika dia sangka buruk, maka baginya keburukan. Pandangan ulama pula, Ibn Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih bahaya daripada seseorang daripada buruk sangka terhadap Tuhannya. Sangat bahayalah kita tak nak buruk sangka kepada Allah.
kita kena faham kejadian yang Allah bagi itu adalah benda yang ghaib. Allah nak uji manusia. Kita ingat, benda tu berkait rapat dengan akidah kita kan. Sebab tu, banyak akidah kita ni goyah banyaklah sebab benda-benda macam ni datang dengan banyak kan. Macam-macam lah yang berlaku dalam, dan orang yang bawa ni pun orang agama. Sangka buruk merosak kepada Allah, kesalahan besar merosak akidah. Kita kata kenapa tak ada dalil yang sahih pun mengatakan Allah balas serta-merta atau membayar cash. Atau lintasan hati lagi lah kan. Kita baca hadis lintasan hati tak ada apa-apa dosa. Tiba-tiba kat Mekah terus bagi. Saya ada pengalaman melihat orang di Mekah lah, orang daripada Afrika sana kan yang makan nasi. Orang bagi sabil lah, orang bagi sedekah nasi. Dia makan tepi jalan, dia buang gitu je. Yang tu lagi besar dosa dia. Kan dalam Quran Allah sebutkan tentang dosa yang lebih besar di Mekah kena jaga kan. Orang tu buang macam tu je. Patut orang tu lagi kena balasan lah. Tapi tak kena pun, relax je esok. Lagi masjid, lagi solat. Kan? Lagi besar dosa dia daripada lintasan hati. Dia terus buang sampah dengan busuknya, dengan kita tengok berjalan kaki, tengok Allah teruknya tempat ni, orang ni macam ni kan. Tapi tak ada pun Allah turunkan bala. So, kita kena faham dalam konteks tu, jangan kita ambil benda ni sebagai sebahagian daripada agama lah. Kita kena faham lah. Menjebarkan cerita-cerita seolah Allah membalas seperti manusia kan. Macam Tuhan yang kita buat tu macam perangai manusia kan. Allah jauh lah daripada perangai manusia kan. Allah sifat-sifat Allah Ta'ala lah. Tapi kita ingat kita buat macam andaian kita. Itu sangat-sangat salah dan sangat merosakkan akidah. Ini bukan sekadar silap, tapi termasuk dalam sangkaan buruk terhadap Allah. So kita, walaupun kita rasa baik kan, Allah tegur kita rasa baik, tapi itu adalah buruk dari konteks hak Allah tadi. Kan kita rasa, contohnya lah, orang solat banyak kan, dia nak tunjuk kat orang lain. Baiklah dari sudut fizikal ataupun dari sudut pandangan kita daripada luar terpati kan. Tapi dari sudut keimanan kepada Allah, itu adalah syirik. Itu adalah syirik kecil. Sebab apa? Kita mengambil hak Allah. Sama juga yang ni kan nampak baik. Allah nak. Tapi tidak begitu sebenarnya. Jangan kita kena faham dalam konteks ni. Termasuk dalam sangkaan buruk terhadap Allah. Kita ingat Allah terus balas. Macamlah Allah, seolah-olah Allah ni gopoh. Dalam bahasa kita lah. Marah dan bertindak seperti manusia. Tidak begitu. Na'udzubillah min zalik. Allah tak begitu sifat-sifat Allah. Kita kena ingat. Kesimpulan dia, janganlah kisah pelik sebagai bukti teguran Allah. Jangan jadikan benda pelik. Orang datang cerita daripada Mekah, jangan ambil benda pelik-pelik. Kita kena faham agama, kena faham bagaimana sifat-sifat Allah tu kan. Kena faham. Tidak begitu keadaannya. Jangan menyamakan tindakan Allah dengan emosi manusia kan. Kita memang nak marah. Lepas tu tiba-tiba Allah marah. Oh tak begitu. Tengok, ada banyak lagi kemungkaran yang berlaku kat sini lah. Ada perangai-perangai orang sebab orang yang datang ni dengan perangai budaya dia. Kan, dengan perangai budaya dia, kita tak nak ikut mereka. Tapi nak ceritanya, orang yang berbudaya buruk di tanah haram ni, tak ada pun kena apa-apa kan. Dia tak ada dalil pun cerita yang tentang yang Allah kan hukum orang tu serta-merta lah. Begitu kan. Dan kita yang melihat ni, tegurlah dia ataupun ambil sampah, macam-macam lah kita boleh buat kan. Jaga adab, akhlak dan sangkaan terutama di tanah haram. Berbaik sangka kerana Allah. Yang ni yang besar ni. Kita kena berbaik sangka dengan Allah. Adalah tanda keimanan yang sihat. So, dalam konteks akidah dan juga dalam konteks benda ni kan, kita kena, sebab tu bila Allah tak sebut, bila Quran tak cerita tentang tu macam ni kan, kita janganlah ambil sangkaan-sangkaan yang banyak. Memanglah orang yang bercerita kepada kita tu orang yang kita rasa, oh dia dah pergi haji, tempat yang elok, tempat yang baik, dia pula ustaz, contohlah orang agama, datang bercerita kepada kita dengan letak emosi-emosi. Kita rasa, oh betul lah. Oh tidak begitu. Ilmu, sebab itulah dalam, kan kita selalu cerita tentang ilmu yang sahih tu kan. Ilmu ni adalah beri seluruh kebaikan kepada kita. Kalau kita faham bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana agama ni terbentuk ataupun keadaan agama ni, kita boleh menolak ataupun pemikiran kita adalah pemikiran yang jelas lah, yang baik, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita masuk kepada format tazkirah. Cuma pada minggu ni saya tak buat cerita tentang ilmu dan juga peringatan kematian lah. Nak pendekkan sikit, cuma sesi ni kita nak sambung balik asas-asas fiqh tu, nak pergi kepada nombor 13 ke 18. Saya rasa dry sikit lah sebab ada banyak fakta-fakta ataupun quote-quote daripada ilmiah, quote-quote lah. So dia jadi sedikit dry. Saya cuba insyaAllah sedaya upaya untuk bahas ataupun ceritakan tentang asas 13 ke 18. Dan juga kena ingatlah saya pun dalam konteks seorang pelajar, kita sama-sama tengoklah dan insyaAllah dapat ilmu nanti kita cuba
ambil dan gunalah dalam kehidupan kita kan. So, nak memahami asas-asas fiqh untuk orang awam ni, asas ke-13 ke-18 dan last kali penutup lah insyaAllah. Kita masih dalam kitab ni, asas-asas fiqh untuk orang awam. Yang kita pun dah cerita sebelum ni, apa maksud fiqh semua ni, cuma saya nak pergi kepada kandungan dia. Sekarang kita dah bahas, taklah bahas banyak sangat, tapi kita dah go through daripada asas 1 sampai 12. Hari ni kita nak cerita asas 13 sampai 18 lah, 6 asas pada hari ni insyaAllah. Kita cubalah gerak pelan-pelan dan cubalah saya akan baca dan juga tengok contoh yang ada dalam ni supaya kita dapat faham. Begitu kita punya matlamat. Saya pun bukan pakar dalam bab ni, tapi masih dalam, saya rasa sama dengan rakan-rakan yang lain untuk belajar dan juga ambil iktibar ataupun memahami agama kita ni lah. Kalau kita dapat faham asas-asas fiqh ni, insyaAllah kita fahamlah sebahagian daripada agama. Okey, asas 13, wasilah mengambil hukum matlamat. Tengok dalam kotak yang warna kelabu ni, perbuatan yang asalnya harus boleh jadi haram jika ia menjadi jalan kepada perkara yang haram. Kita tengok contoh dulu, sebab saya rasa daripada contoh ni kita boleh fahamlah apa benda yang sedang kita bincang ni. Kalau kita pergi kepada benda-benda yang akademik ni, dia sangat-sangat dry lah, tak boleh nak relate kan. So, dia kata dalam ni, perbuatan yang asalnya harus, asal benda tu boleh, tapi boleh jadi haram jika menjadi jalan kepada yang haram. Tengok contoh dia. Saya buat contoh kat sini kan. Perbuatan ni buka gambar di media sosial. Asalnya bolehlah kongsi gambar, tapi kalau buka aurat, timbul pujian ataupun timbul yang riak tu kan, riak, ujub, semua-semua tu dia jadi haram. Dia jadi berdosa lah. Asalnya benda tu jadi harus. Berkawan lawan jantina, asalnya harus, boleh sebab dalam kelas, tempat kerja. Tapi dia jadi, bila dia tak, kita melampaui batasan, dia jadi haram lah. Khalwat, syahwat, duduk berduaan kan. Lepas tu macam-macam lah. Wanita bercakap dengan manja, apa semua tu lah, dia jadi belum pergi kepada haram. Dengan muzik, cuma muzik ni dia ada banyak pandangan. Kalau pandangan asal Imam Asy-Syafi'i, dia jadi haram. Asalnya pandangan Imam Asy-Syafi'i dan juga 4 imam yang mazhab kita lah, 4 imam Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya kata haram. So kena hati-hati sikit lah. Asal yang muzik boleh ni yang gendang. Dan juga dalam hadis Nabi kan, Nabi cerita hamba, budak-budak kecil yang main gendang, yang menyanyi kan, bukannya orang dewasa. Sentuhan ajnabi ni sentuhan lelaki perempuan lah. Bolehlah kalau nak dalam rawatan kan, ataupun dalam darurat kan, baru nak jatuh, kita pegang dia, contohlah kan. Atau baru naik tangga, makcik-makcik yang tua-tua kan, nak jatuh, kita pegang dia supaya dia tak jatuh. Tapi tanpa dengan syahwat, dengan sengaja, jadi haram lah. Begitu. Last sekali, dakwah online dengan TikTok, YouTube ni, dakwah kreatif asalnya boleh. Tapi kalau guna dalam keadaan untuk dakwah tu, kita guna maksiat kan. Perempuan dengan suara yang, yelah dia nak bagi benda agama, tapi guna suara yang manja-manja, ataupun muzik background belakang kuat, muzik yang haram tu kan. So tak boleh. So kalau tengok daripada asas 13 ni, tengok yang atas dulu kan. Perbuatan yang asalnya boleh ataupun harus, boleh jadi haram jika ia menjadi jalan kepada benda yang haram. So kena ingatlah asas 13 ni. Dan kita nak baca prinsip umum ni, dry sikit lah. Bermaksud menutup jalan-jalan yang membawa kepada haram atau kerosakan. So, kita nak buat benda baik, mesti perjalanan menuju kebaikan tu baik semuanya. Contoh yang lain yang boleh relate dengan kita, nak pergi solat Jumaat. Kan, nak pergi solat Jumaat tu benda yang elok. Tapi pergi solat Jumaat tu dengan menyakiti orang lain. Parking, blok kereta kan. Masuk kereta depan masjid. Kan, bukan tempat parking, kita parking. Tapi nak buat benda baik. So, tak bolehlah prinsip umum dia. Tapi ini dalam konteks ni lah kan, bermaksud menutup jalan-jalan yang membawa kepada haram atau kerosakan. Dalam Islam, sesuatu yang asalnya boleh berubah menjadi haram jika menjadi wasilah perantara kepada dosa. So hati-hati yang banyak lah. So dalam Quran, janganlah kamu menghampiri zina, wala taqrabuz zina. Sesungguhnya zina itu satu daripada perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Tafsirannya, zina ni haram secara qat'i. Memang haram teruslah zina ni. Jangan hampiri, maknanya larangan terhadap segala perbuatan yang mendekati kepada zina. Kalau ada, katalah kita lelaki kan, even dalam meeting pun, tiba-tiba ada perasaan-perasaan yang pergi ke situ. Bukannya berzina, tapi perasaan ke situ. Kita cepat-cepat stop lah. Kita lah menghalang kan. Kan hadis Nabi cerita tentang lelaki
dia menjaga pandangan kan. Lower your gaze kan. Wanita pula lain lah, kena tutup aurat semua kan. So lower your gaze tu termasuk bukan pandangan saja. Dengan cara kita lah, kalau kita rasa kita dah melampaui batasan, kita back off lah macam tu. Ini menunjukkan jalan maksiat juga dilarang. So ulama mazhab Syafi'i ada sebutlah benda yang sama. So ini adalah asas 13, wasilah mengambil hukum matlamat. Matlamat dia, walaupun matlamat tu betul ataupun matlamat tadi nak pergi solat Jumaat, tapi menuju ke situ mesti kena cara yang baik, mesti kena cara yang betul, mesti kena cara yang daripada sunnah. Kita tak boleh nak buat benda baik tapi jalan ni jalan yang tak elok. Ataupun dalam konteks ni, daripada contoh yang kita sebut tadi kan, nak buat berdakwah dalam TikTok online bagus, tapi guna benda kaedah maksiat, so tak boleh. Okey, itu asas 13. Pergi pada asas 14, tersilap, lupa dan dipaksa dimaafkan. So agama kita ni, jangan melampaui batasan, jangan terlampau-lampau nak pergi solat Jumaat contoh kan. Ni buat contoh terus lah yang boleh relate dengan kita kan. Tiba-tiba jalan tu runtuh, nak juga pergi, tak boleh lah. Agama ajar untuk kita be practical lah. Agama ni banyak sangat benda-benda yang dia bagi kemudahan kepada kita. Bukan paksaan, bukan benda-benda yang manusia tak boleh buat. Bukan yang boleh buat. Dan kena ingatlah, maknanya kelonggaran dalam agama ni kena menjadi satu fahaman kepada kita. Tengok apa yang ditulis kat sini. Perbuatan yang dilakukan secara tersilap, dalam keadaan lupa atau kerana paksa tidak berdosa. Dan ada kalanya tidak memberi kesan pada hukum syarak. Dalam konteks tadilah, tapi maksud dia lain sikit. Tapi maksud dia dalam konteks tu. Kita bagi pada contoh asas 14 ni, makan dalam bulan Ramadan, situasi dia kan, asal perbuatan tu haram lah, patut kena puasa lah, dia tak puasa, tapi tak berdosa kalau dia lupa kan. Kalau terlupa, tiba bangun pagi makan kenyang, alamak puasa, alhamdulillah rezeki dia makan pagi, so tak berdosa. Tersebut ni tersalah sebut dengan tak sengaja, tidak jatuh talak. Tinggal solat, dia bangun lambat contoh kan, malam tu dia tahajud ke apa, tiba-tiba dia tertidur, lepas tu dia terbangun pukul 9, tak ada orang kejutkan dia contoh. Kalau terlupa, tak apa, dia boleh bangun tu dia terus solat lah. Dia mandi dah, gosok gigi semua-semua. Bukannya solat dengan secara literal kita ambil, tapi bersiap lah untuk solat dengan sunnah untuk kita pergi solat. Melanggar larangan ihram, haram lah, tapi kalau lupa tu dimaafkan lah. Ucapan kufur kan, ada hadis yang Nabi sebut tentang seorang pengembala, bukan pengembala, dia berada di padang pasir. Ini saya sebut daripada maksud dia saja ya. Dia ikat unta dia tu, lepas tu unta dia hilang. Saya tak pasti dia ikat ke tak, tapi unta dia hilang. Tiba-tiba dapat balik unta dia tu. Tapi perkataan bila dia gembira tu, dia sebut perkataan tu, dia kata macam, aku adalah Tuhan kepada Allah, macam itulah dia sebut. Perkataan kufur. Tapi dia, ucapan kufur ni sebab asalnya kufur besar, tapi dia baca dalam keadaan dia lupa, dia terlampau gembira kan. Dia tak masukkan perkataan tu pun. Tidak kufur lah maksud dia. So agama ni dia dalam konteks begini, dia macam memberi laluan, kalaulah ada kelemahan kepada kita, dia tak berdosa. Macam tu kan. Tersilap, lupa dan dipaksa dimaafkan. Kita jangan melampau-lampau dalam agama ni. Agama ni bukan, itulah kita panggil terorisme tu kan. Pelampau-pelampau ni bukan agama. Kita adalah sederhana atau kesederhanaan kan, agama ajar begitu. So kalau kita faham asas 14 ni, kita tak akan melampau dalam mengambil benda agama kan. Bukan orang yang sebab contoh dulu-dulu kan, yang saya kata lepas ambil wuduk tu pakai ada batu-bata atau pakai slipper pada pergi tempat tempat solat, melampau dalam agama kan. Kalau tu adalah benda kecil pun melampau, benda besar ada lagi melampau. Kadang-kadang ambil hukum yang haram dia jadi kufur, dia kata. Jadi benda-benda ni bawa jalan kepada kerosakan yang besar ke dalam agama. Tapi kalau kita faham asas-asas fiqh ni, dia jadi mudah kan. Dia jadi mudah. Okay, kita pergi kepada asas 15. Dia bawa jalan laju je sebab nak cerita benda-benda ilmiah pun saya tak berapa, bukan dalam bidang saya juga. Cuma kita nak faham dari sudut contoh ni. Cerita contoh ni boleh kita relate kan. Baca dia punya prinsip utama ataupun yang atas yang warna kelabu ni, cerita contoh. Saya rasa begitu lebih faham lah macam mana kita nak gunakan benda ni dalam kehidupan kita. Asas 15, hukum mengikut berdasarkan apa yang diikut. Ini niat, tujuan atau niat. Perbuatan yang sama boleh berbeza hukumnya berdasar tujuan lah. Dalam konteks ni yang kita selalu baca tu kan, innamal a'malu binniyat tu kan, niat lah atau konteks pelaksanaannya. Tengok contoh dulu. Memberi hadiah, hukumnya boleh. Ni yang pertama, ikhlas lah, hukumnya sunnah mustahab. Ataupun nombor 2 kan, memberi hadiah tapi untuk sogokkan atau rasuah, hukumnya haram.
Mana yang sama kita nampak kan orang bagi hadiah. Orang bagi hadiah kan. Ini bukan dalam konteks kita punya kerja yang sekarang lah, kerja kita ada polisi yang tak boleh bagi no gift polisi, tapi nak cerita secara umum ni, kan kita jumpa rakan kita ataupun whoever lah, kita bagi hadiah. Dalam konteks yang kebiasaannya, sebab sunnahnya memberi hadiah ke orang kan, sunnahnya begitu. Tapi dalam konteks untuk sogokkan rasuah, dilarang, ada niat lain kan, niat tersembunyi. Menyembelih binatang untuk makanan ibadah halal lah. Orang yang sembelih binatang untuk pemujaan berhala, syirik. Tak boleh kan tengok dalam, tapi ini kat Indonesia lah, most probably tak tahu. Nampak pakai tudung tu macam orang Islam, tapi tak tahu mungkin, tak tahu lah macam mana kan. Tapi dia sembelih di pantai, di tempat, dia nak cari makan. Dia ada kepercayaan yang dia nak kena korban ke sesuatu untuk, tak tahulah pemujaan apa kan, jadi rezeki dia itu adalah haram lah. Tak boleh ya. Menyimpan wang untuk simpanan adalah hal harus. Menyimpan wang untuk elak zakat adalah berdosa. Ataupun menyimpan wang di tempat yang riba, bank yang riba, haram lah. Tak boleh. Menyimpan wang ni haruslah pergi ke bank yang boleh. Dan dalam konteks menyimpan wang ni, kalau rakan-rakan yang belum lagi tukar akaun KWSP kepada syariah compliance tu, tukarlah. Sebab takut kita duduk dalam riba sepanjang masa. Sebab riba ni dosa dia sangat besar. Kena ingat duduk duit ada dalam EPF atau KWSP tu halal, tapi di mana kita letak tu akan menentukan hukum dia, halal ataupun haram. Puasa kerana Allah sah, tapi untuk diet kan, orang puasa sebab nak diet. Sebab ni boleh jadi boleh pergi pada syirik. Ibadat yang kita buat sebab soul kita punya niat tu untuk benda dunia, dia jadi syirik. Solat, katalah kita solat duha kan, orang duk obses dengan cerita pasal rezeki. Ketika solat bukan kerana Allah, kerana rezeki tu jadi syirik. Tapi mustahil lah orang solat kerana rezeki, sebab dalam tu lafaz-lafaz kita tu kan, inna salati wa nusuki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, membesarkan Allah kan. Mustahil lah, cuma nak sebut dari sudut teori konsep dia lah macam tu. Pergi balik pada asal 15 ni, hukum mengikuti berdasarkan apa yang diikuti. Perbuatan yang sama boleh berbeza hukumnya berdasarkan tujuan. Daripada apa yang saya tulis atas ni, dengan contoh tadi tu, saya rasa kita boleh relate lah. Baca prinsip umum dia. Dalam Islam, niat dan tujuan maqasid ni memain peranan besar dalam penentuan hukum. Maka perbuatan yang sama tapi bentuk yang berbeza boleh buat hukum berbeza lah. Dengan niat berbeza lah. Hukum lebih berat jika niat yang jahat. Dalam hadis, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Ni yang hadis yang kita baca, hadis 40 yang pertama tu kan, innamal a'malu binniyat. Yang setiap yang orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Okey. So, asas 15, kita boleh faham lah. So, ini kita selalu ceritakan tentang niat-niat ni kan. Cuma dalam contoh tadi tu, ada contoh yang boleh kita guna dalam hidup kita kan. Macam KWSP, bank, loan rumah, loan kereta. Carilah yang halal kan. Sebab riba ni, dosa ni sangat besar lah. Nabi sebut, dosa riba ni lebih besar. Kena cek balik, saya rasa perkataan Nabi tu lebih besar daripada berzina dengan ibu. Maknanya benda yang sangat besar. Kenapa Nabi letak contoh tu, nak letak benda tu sangat besar. Jangan buat. Jangan ada riba kan. Jangan. Sebab mak kita ni orang kita sayang. Ibu kita ni orang kita sayang. Jadi benda tu Nabi letak sebagai perumpamaan dalam hadis Nabi, dalam lafaz Nabi, untuk kita tinggalkan betul kan. Macam saya sebut sebelum ni lah, kadang-kadang hadis Nabi kita baca ni tak, walaupun benda tu literal maksud begitu, kita tak boleh nak tangkap apa pun kan. Contohnya ni kan, kita orang tengok tak boleh nak relate dengan diri kita. Sebab yang menjadi bermakna hadis atau ayat Quran ni adalah benda yang boleh kita pakai dalam kehidupan kita kan. Dan kita jarakkan diri kita sangat-sangat jauh lah. Jadi kita nak kembali kepada maksud yang asalan yang kita nak gunalah apa yang kita belajar dalam agama kita, insyaAllah. Pergi kepada asas ke-16, huruf penentu sekiranya tiada penetapan syarat. Yang syarat ni yang syarat yang spesifik. Sebenarnya dah ada dalam syarat pun, agama ni dia dah complete kan. Kan Nabi sebut dalam Quran ke dalam hadis yang Allah dah sempurnakan agama. Dalil tu yang digunakan untuk menolak orang yang buat bid'ah lah. Dalam konteks ilmu yang lain, cabang yang lain. Tapi dalam ni sebenarnya agama dah sempurna. Dan ada dalam syarat. Kita tengok dalam dalil ni nanti. Cuma dalam konteks ni tengok, ada kebiasaan masyarakat boleh dijadikan asas hukum. Benda-benda yang kebiasaan kita ni boleh jadi asas hukum apabila tak ada nas syarat yang spesifik untuk tu. Yang spesifik akan ada bila dalam agama ni, bila Nabi sebut secara umum, dia beri keringanan kepada orang Islam ni. Sebab tu kalau saya belajar bab ni,
Ustaz saya sebut, kalaulah Nabi dah sebut umum, jangan kita rincikan, jangan kita perincikan, jangan kita detailkan. Nabi dah bagi kelonggaran, yang kau pergi detailkan tu menyusahkan. Dalam hadis Nabi sebut yang lain, Nabi kata tentang orang akan susah bila dia memperincikan sesuatu yang Nabi letak secara umum lah. Dan itu maksud daripada hadis tu. Selama mana dia tidak bertentangan dengan prinsip dengan syarak. Tengok contoh dulu, kita tengok contoh. Jenis mahar perkahwinan kan, barang kemas, wang tunai. Boleh diterima lah. Tapi benda-benda yang adat yang boleh diterima lah. Jangan pula adat pelik-pelik kan. Adat yang keluar daripada agama ni janganlah. Kalau boleh, sebab kadang-kadang adat ni mencengkam kita macam adat Negeri Sembilan kan. Dia ada adat pepantik. Oh, itu sangat-sangat kena ditinggalkan lah, sebab adat sampai hari ni ada kan. Kena tinggalkan sangat-sangat sebab Islam datang sepatutnya dia dah buang dia tu kan. So kita tengok dalam konteks tu gagal lah. Ada banyak benda yang boleh dibuat penambahbaikan dari sudut hukum. Cara jual beli lisan atau akad ringkas dia nggak sah selagi tiada syarat batil kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i kan dia kena macam ni lah, dia kena sebut lisan akad ringkas lah, tapi kita tak pun. Dalam pembelian kita kadang kita online tu terus bayar aja, tapi pergi kedai bayar direct tak adalah lisan akad. Tapi huruf dia begitu boleh dipakai lah dalam hukum kita. Yang ni sebenarnya dalam mazhab Hanafi yang kita pakai sekarang ni kan. Upah pekerja kontrak mengikut kadar biasa setempat. Ada setengah tu RM10 sejam, RM6 sejam. Yang ni sah tanpa perlu lafaz terperinci. So ikut huruf setempat, adat setempat. Most probably macam kat US atau kat negara dia bayar gaji, kat kita kan bayar gaji sebulan sekali, tempat lain mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. So itu ikut atas huruf setempat lah. Waktu masuk solat biasakan kebiasaan tempatan lah, selagi diterima lah. Jenis pakaian menutup aurat berbeza ikut budaya. Jenis pakaian lah, bukannya hukum itu sendirilah. Ada setempat lain mungkin tempat sejuk dia lain, tempat yang panas mungkin pakaian dia lain lah. Tapi kena patuh syariah lah macam tu. Prinsip umum dia, huruf ni bermaksud ada kebiasaan masyarakat yang diiktiraf dan diterima umum. Tapi adat ni jangan, sebab banyakkan adat ni ada yang bertentangan dengan agama, yang sebab payah orang nak buang. Tu yang bahaya tu. Yang mana adat yang mengikuti agama yang selari tak apa. Dalam keadaan tiada dalil syarat yang khusus lah, adat ni boleh menjadi asas hukum. Berdasarkan kaedah atas ni, ada kebiasaan boleh jadi hukum. Tengok dalil dia. Ambillah kemaafan, perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah daripada orang yang jahil. So ada benda-benda yang Nabi tak sebut spesifik, kita ambil lah dalam adat kita yang ada adat kita lah. Macam tu kan. Nombor 2 ni, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dianggap oleh orang Islam sebagai baik, maka ia baik di sisi Allah. Benda-benda yang baik dari sudut huruf kita ni baik, ataupun adat kita yang baik, baiklah di sisi Allah, walaupun Nabi tak sebut kan. Macam tu. Dan saya ingat Ustaz saya sebut, Nabi ni sebut semua benda yang baik. Tapi tak semua yang baik tu Nabi sebut. Kan Nabi ni sebut semua yang baik. Tapi tak semua yang baik tu Nabi sebut. Saya sebut sekali kan. Nabi ni sebut semua yang baik. Nabi ni dalam sabda Nabi dalam yang sahih ni semua baik. Tapi tak semua yang baik tu Nabi sebut. Kan ada lagi Nabi tak sebut lah. Benda yang tak sebut tu mungkin merangkumi dalam huruf setempat ni lah, insyaAllah. Kita pergi pada asas 17. Okey, insyaAllah ada 2 lagi kan. 18, sempat lah. Matlamat halalkan cara. Ini selalu kan ada dalam kehidupan kita lah kan. Kita dengar kalau baca artikel, kita dengar lah matlamat halalkan cara kan orang nak beribadah. Macam saya sebut tadi lah yang awal tadi yang solat jemaah kan. Matlamat dia nak buat benda baik. Tapi cara dia tu mengganggu orang. Berdosa besar. Kan berdosa besar. Tak boleh. Ataupun kat masjid kan. Matlamatnya baik. Kan masjid kan dari sudut hukum dibenarkan hanya azan yang kuat kan. Dibenarkan hanya azan yang kuat dalam masjid ataupun di luar masjid. Tapi kita guna speaker tu untuk belasah solat isyak pun guna speaker azan. Matlamatnya baik. Matlamat dia kata takkan salah kita nak suruh orang datang ke surau. Tapi caranya salah. Caranya mengganggu orang. Walaupun dia kata orang sebelah okey je. Siapa yang nak bangkang mengenai agama? Kan mana jiran nak bangkang mengenai agama? Siapa yang berani bangkang mengenai agama? Melainkan orang tu ada ilmu. Melainkan orang itu ada ilmu. Tapi ilmu ni adalah sangat rare sekarang ni sebab masyarakat kita yang lebih. Orang ni nak duduk dalam keharmonian masyarakat. Itu yang kalau kita tengok secara umum, itu paling tinggi orang letak. Bukan ilmu. Orang letak, orang yang ilmu, maka dia akan tersisih macam tu. Tapi
tengok asas 17 ni matlamat tak amalkan cara kita baca dia punya apa ni? Tujuan yang baik tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi halal. Tujuan baik, niat baik, tapi tak menjadikan benda yang haram tu halal. Begitu. Baca Quran kuat-kuat, orang ganggu orang. Tujuan baik tapi ganggu orang tu haram. Tak boleh. Kaedah fiqh menegaskan bahawa cara mesti selari dengan syarat. Bukan semata-mata bergantung pada niat atau hasil lah. Niat baik tak boleh. Kita tengok kepada contoh supaya kita dapat faham. Membina masjid, ambil daripada duit dana perjudian. Tak boleh lah. Mahu bantu orang miskin, ambil rasuah. Salurkan kepada tu. Jadi haram hukum dia. Dan orang Islam guna tarian untuk tarik orang kan macam orang. Tapi ni secara umum saya cerita ni, saya tak tahu hukum dia haram ke tak lah. Kan orang bagi ceramah di masjid surau dengan gelak, perkataan bodoh lah macam-macam kan. Orang datang ramai sebab dia kelakar kan. So benda tu jadi pelik dalam agama kan. Nak tarik orang tapi guna benda-benda perkataan-perkataan yang buruk lah. Dan juga kasar kan. Perkataan yang kasar dan buruk. Lepas tu orang gelak. Saya pernah masuk dalam ceramah tu. Saya duduk sekejap, saya keluar. Sebab bila duduk tu saya jadi rasa macam duduk dalam, pernah tengok tak yang stand up comedy kat US tu kan, saya tengok kat YouTube lah. Kau orang masuk, orang gelak-gelak-gelak, masuk gelak-gelak-gelak, masuk gelak-gelak-gelak. Jadi dalam tu dia tak ada, orang kata, saya tak rasa ceramah. Dia jadi macam tempat tu pergelaksakan, orang belakang gelak-gelak-gelak. Dan gelak tu, ketawa tu bukan ketawa biasa, ketawa yang saya nampak melalui ketawa nafsu lah macam tu. Dia macam gelak tu, lain macam ni dari saya keluar. Itu konteks lain lah nak ceritanya dari sudut pengalaman. Jihad membunuh orang awam haram, menegur kesalahan, fitnah, mengaibkan, jadi haram lah. Dan termasuk contoh yang sebut tadi, awal tadi, contoh daripada masjid tadi kan. So dia jadi haram hukum dia kan. Dan larangan tegas daripada Nabi tentang ganggu orang ni kan. Walaupun niat dia baik. Niat baik, apa salahnya, tak boleh. Asas 17, matlamat tak lalahkan cara. Prinsip umum dalam Islam, tujuan baik, maqasid ni tak boleh menghalalkan cara. Wasilah ni cara lah yang bertentangan dengan syarak. Tak boleh. Dia kena, semua event yang berlaku untuk capai matlamat tu kena baik. Kena ikut sunnah. Macam tu. Kaedah ini membentuk asas penting dalam etika syariah. Dia berbeza dengan falsafah Machiavelli ni kan, kalau sebutan dia. The end justifies the mean. So tak boleh lah. Tapi dalam konteks kehidupan harian kita ataupun kerja, kadang kita guna kaedah ni pun kan. Peduli apa orang, kita zalimi orang, which is salah lah. Sebab kita nak capai matlamat kita kan, tak boleh begitu. Kita nak dalam perjalanan untuk menuju kebaikan tu, apa-apa yang berkait ataupun apa-apa yang yang kita experience masa tu, mesti melalui kaedah jalan yang baik. Dalam Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara yang kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dalam hadis, sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Ini menunjukkan amalan yang sah di sisi Allah mesti yang baik. Dan dari niat pun kena baik kan. Kan kita selalu dengar kan yang dalam kuliah yang sebelum-sebelum ni, saya sebut amalan diterima tu ada 2 syarat. 3 lah syaratnya. Pertama, kena Muslim lah. Kena Islam dululah. Orang kafir buat amalan baik tak terima lah. Tapi ni semua orang Islam kan. Nombor 2 adalah kena ittiba', mengikut kaedah Nabi. Mengikut cara Nabi. Kalau kita pergi masjid, hakim mengata, sakiti orang, langkah pula pergi ke depan kan. Kau dah datang lambat. Pergi ke depan tolak-tolak orang, lepas tu buat secara adab kan. Tunjuk tangan ke bawah, tangan kanan ke bawah gitu kan. Tunjuk nampak macam beradab lah, tunduk. Tapi dia ganggu orang kan. Nampak tidak. Maknanya dia menyanggahi lah apa yang Islam nak. Yang ittiba' tadi tu, dia tidak mengikuti Nabi. Yang ketiga, kena ikhlas. Kena ikhlas kerana Allah lah. Kena ikhlas kerana Allah. Tengok pandangan ulama Syafi'i, kita baca yang ni lah. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi kata, amalan yang disertai dengan unsur haram atau batil tidak diterima walaupun tujuan baik. Seperti sedekah dari harta haram. Yang imam kita kata, Imam Nawawi kan. Imam Nawawi kata tak boleh, tak diterima. Kalau tujuan baik tapi ambil daripada harta haram. Dalam Al-Majmu' kitab Imam Nawawi juga, kitab yang besar ni, ibadah mestilah dilakukan dengan niat yang betul, dengan cara yang sah. Jika salah atau rosak, amalan tertolak. Kena ingat amalan tu tertolak tau kalau kita buat benda yang kaedah tu kan. Dengan cara yang betul lah, cara yang sah. Kalau cara yang tak betul, kadang niat tu dah betul dah, tapi cara yang salah. Selalunya begitu. Okey,
Itu asas ke-17, asas yang last, asas 18. Larangan syarak menunjukkan perbuatan itu merosakkan. Maknanya kita kena fahamlah apa yang Nabi larang ataupun apa yang Allah larang tu, benda tu akan merosakkan kita. Sebab yang buat larangan tu adalah zat ataupun Tuhan yang menciptakan kita. Macam kita design mesin ataupun design kereta ataupun buatlah Excel sheet. Kita design satu benda sistem kan. Orang yang design tu yang lebih faham. Kan orang yang design tu lebih faham. Kan Allah yang buat kita, Allah lebih faham. Dan pesuruh Allah tu Nabi menyampaikan apa yang Allah nak kita buat lah ataupun nak kita tak buat ataupun larangan tu. So asal 18 ni, larangan syarak ni menunjukkan perbuatan itu merosakkan. Larangan dalam syariah menunjukkan bahawa sesuatu perbuatan itu akan membawa kepada kerosakan, masfadah. Walaupun kesaluannya nampak baik, kan kita tengok baik ni. Tapi tak, sebab Islam larang, agama larang ni. Dia boleh membawa kepada dosa atau menjejaskan nilai ibadah. Tapi kena ingatlah ambil yang sahih tu, ambil yang sahih. Larangan yang betul lah, larangan yang sahih. Bukan larangan yang dhaif, yang palsu. Tu bukan agama. So kena fahamlah, ambil yang larangan yang memang benar-benar pada agama. Tengok contoh dulu. Apa dia contoh? Solat dalam keadaan semua tu riak. Nabi Allah larang kan, sebab dia walaupun nampak baik kan dari sudut luaran kan, nampak kuat dia solat kan. Sujud dia lama, sujud dia. Tapi dia menunjukkan orang, dia riak, dia syirik kecil tu kan, berdosa tiada pahala. Dan ada syirik kecil, dan syirik ni Allah tak ampun dosa dia. Menjual barangan dengan sumpah palsu, berdosa lah. Kan orang menjual ni memang, sebab tu Nabi kata tempat syaitan tu, kemah-kemah syaitan banyak di pasar. Sebab ramai orang menipu kat situ. Dia, apa lagi sekarang ni kan, yang orang jual testimoni kan, bukannya dia sudut fakta. Berapa ramai orang percaya tentang testimoni tu kan, padahal tak ada apa pun. Scientifically tak ada apa pun. Ambil pada benda-benda yang CP-CP ni, niat dia sebenarnya nak jual barang tu. Niat dia sebenarnya nak jual barang, bukannya nak tunjuk benda tu. Sebab matlamat untuk meniaga dia untuk menjual lah. Kan begitu. Ibadah dengan cara bid'ah tidak sah lah. Walaupun niat baik. Solat subuh 3 rakaat kan contoh. Tak ada pun Nabi larang. Nabi tak pernah sebut pun Nabi larang solat subuh 3 rakaat. Tapi kalau kita kembali kepada ilmu yang ataupun sesi sebelum ni kan, ibadat ni mesti melalui dalil dulu. Dia start dengan haram dulu. Haram sehingga ada dalil kan. 3, tak ada dalil kata 3 jadi haram. Dia terbalik. Tapi kita selalu manipulit benda-benda tu. Ibadat cara bid'ah ni, tu contoh saya sebut lah. Ibadat cara bid'ah ni tidak akan tertolak lah. Satu lagi, saya ingat saya lah perkataan Sayyidina Ali rahimahullah, dia sebut, dia kata begini, dia takut orang yang buat bid'ah tu sebenarnya dia akan dimasukkan dalam, Allah akan hukum dia sebab dia ingkar Nabi, macam tu. Sebab kita takut mengingkar Nabi kan, kita beriman kepada Rasul kan. Kita takut dalam konteks tu. Sebab bila kita buat ni, bila orang kata ini tak boleh, ni haram, Nabi tak suruh, lepas tu kita lawan. Lawan tu dalam konteks mengingkari apa suruhan Nabi ataupun apa larangan Nabi. Meninggalkan solat wajib, solat tak sah, melakukan kebaikan dari harta haram, ambil harta haram, niat baik kan, dapat duit banyak, pun sakiti orang lain dapat duit kan, lepas tu ataupun nak naik pangkat ke contoh. Macam-macam lah, lepas tu dapatlah kenaikan atau whatever lah kat situ. Lepas tu niat baik, lepas tu saya kerja ni kerana apa ni, fisabilillah, untuk macam-macam lah tersebut dari mulut kita kan, apa nak bantu negara lah macam-macam. Tapi perbuatan tu yang mencerminkan apa ni, kita punya niat yang asal lah. So yang last ni, melakukan kebaikan dari harta haram ni, walaupun niat baik, dosa tak berlaku, tidak diterima macam tu. Okay, so kita buat summary sikit daripada 13 ke 18 ni, supaya kita dapat faham. Yang saya cerita ni pun, saya pun dalam konteks masih belajar ni, nak tengok, nak apa, sambil-sambil saya cerita sebut ni, sambil-sambil kita bersama-sama untuk faham lah, untuk gunakan dalam kehidupan kita kan. 13 prinsip asas dia, wasilah mengambil hukum matlamat. Tak boleh jalan menuju kepada kebaikan tu, tak boleh tak boleh ada benda-benda yang haram. Contohnya jual pisau pada penjenayah, tak boleh macam tu. 14, tersilap, lupa, dipaksa dimaafkan. Faham kan? Kalau buat terlupa, bangun solat lambat, terlupa, tak apa. Jangan rasa diri ni terhina. Tak, agama memang ajar begitu. Ajar untuk kita rasa, ni aku lupa, okey lah. Macam tu, biar dia tenang lah. Rasa tenang. Rasa tak ada masalah dengan Allah Ta'ala. Rasa tenang dengan agama ni. Bukan rasa macam resah, gelisah, buat dosa. Allah. Sampai 10-20 tahun duduk pelik-pelik kan. Tapi agama ajar lain.
Hukum bergantung pada niat dan tujuan. Kena ingatlah niat kita tu yang sebenar-benarnya. Contoh, kat sini kita tengok contoh kan, dia beri hadiah kerana sogokkan. Niat ni memang untuk sogokkan lah. Tapi secara zahirnya memang bagi hadiah. So, niat tu penting. Kena ingat lah, ada orang dah terbiasa dengan niat yang jahat. Dah jadi kebiasaan dia. So, check balik. Kalau boleh kita nak macam contoh, kita kan dalam konteks tazkirah ni, saya selalu sebutlah tentang nak ambil benda yang sahih. So, kalau dalam benda yang sahih sentiasa kita buat, sekali-sekali datang benda yang tak sahih, kita akan trigger something dalam jiwa kita kan. Maka kita tahu, ni betul ke tak kan. Tapi kalau kita duk campur aduk datang benda haram, tak rasa apa pun, sebab campur aduk. Tak rasa concern pun. Itulah dari sudut niat kan. Kalau niat sentiasa baik, datang sekali, terlintas pula niat tak elok. Kan cepat-cepat kita tutup benda tu kan. Ada uruf ni sebagai penuntut hukum kalau tak ada nas ya. Kalau tak ada benda yang nas ataupun uruf tu tak bercanggah dengan syarak, boleh gunalah uruf tu. Matlamat tak halangkan cara, matlamat baik kan, benda bid'ah ataupun dana masjid sumber judi ataupun yang saya sebut tadi lah, yang guna speaker yang bolehnya melalui syarat ni azan je, terguna untuk ceramah, baik punya ceramah kan. Anak ustaz yang terkena datang, belasah habis. Rumah sebelah, anak kecil tengah tidur, kita bantai je, lepas tu kita tanya feedback okey, dia tak marah pun. Memang dia tak marah, siapa nak marah? Orang agama dan manusia ni selalunya dia nak harmoni, dia tak nak gaduh-gaduh kan. Tapi dari sudut hukum, ada ancaman kepada orang yang mengganggu orang lain dalam konteks asas 17 ni lah, matlamat tak halangkan cara. 18, larangan syarak, tanda perbuatan untuk merosakkan. So, kena ingatlah, apa-apa yang datang daripada Allah Ta'ala ni yang sahih ni daripada Nabi SAW, benda tu adalah sebenarnya merosakkan. Kalau larangan tu adalah merosakkan. Kena ingat, kena letak dalam minda begitu. Cuma, fahamlah agama ni selalunya kita ni faham secara praktik, cara teori je. Sebab tu saya nak bawa sedikit, dekatkan dengan practicality dalam kehidupan kita supaya kita dapat feel agama ni kan. Macam tu kita dapat feel dan lama-lama dapatlah kita hargai maksud dia hidup dalam agama ni lah, daripada kita hidup secara lafaz-lafaz je kan kita solat kan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lafaz begitu, tapi perangainya tak mencerminkan apa yang kita lafaz. Dan kita tak faham pun kadang-kadang apa yang kita lafaz. So, kita naklah apa yang kita lafaz ni, at least adalah bibit-bibit untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita kan. Tak nak menipu macam ni lah. Niat tak malangkan cara, hukum tersilap, lupa tak apa kan. Kita nak pergi kepada agama lah, maknanya kita nak hidup. Kalau boleh, biarlah agama tu menjadi pemandu kita lah, rather than kita sekarang ni hidup ikut dan orang pergi sana, orang buat ni, kita pergi sini kan. So, adalah benda-benda yang boleh jadi stage sikit lah untuk kita beringatlah tentang agama dari konteks ataupun dari sudut bila kita tengok material tazkirah ni, dan dari apa yang saya nak bawa lah dalam sesi yang saya buat ni, insyaAllah. Saya rasa kita stop kat situ. Kita baca doa kafarah lah, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.